Oh, betul. Inilah tapak yang paling top sekali. Tapak nombor, tapi tempat yang paling special dekat campsite ni. Oh, banyaklah tapak special kat sini. Ada mini waterfall. Let's go. Jom. Sempoi punya kat situ. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey guys, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey guys, untuk video kali ni special sikit. Saya berada di Draco Nature Camp. Ini adalah salah satu campsite yang dikatakan memang famous, memang top, memang apa lagi popular lah dekat orang kata kat Malaysia ni. Sebagai camper tak datang sini, orang kata tak dapat lesen camping. Itu orang kata, bukan saya kata. Okey, camper-camper mesti kena merasai datang ke Draco Nature Camp ni. Dekat mana guys? Dekat Sungai Cincin, Cenderiang, Perak. Ataupun dekat dengan Tapah je lah. Okey guys, untuk nak datang ke Draco Nature Camp ni mudah saja. Seperti biasa, Waze, lepas tu pasti akan sampai di sini. Jalan nak datang ke sini mudah saja. Keluar daripada highway ke, tak kisahlah daripada Tapah ataupun daripada Kampar. So akan masuk ke satu simpang, iaitu simpang ke Cenderiang. Dekat situ kita boleh tengok lah ada satu kedai capati corner yang viral apa semua. Masuk je kat situ. Nak singgah makan dulu pun tak jadi masalah. Kat situ memang tempat makanan yang best lah, sedap-sedap. Straight saja daripada simpang tu lebih kurang dalam 10 hingga 11 km lah untuk nak sampai ke campsite. Jadi lalu saja kawasan kampung, kawasan perumahan lah apa semua dekat situ. Anda akan nampak lah satu signboard di sebelah kiri untuk masuk ke Draco. Dekat situ akan bermula lah masuk jalan kampung dan juga sedikit off-road. Off-road pun lebih kurang 2 km untuk masuk ke situ, iaitu batu gravel lebih kurang lah. So kena slow-slow masuk kawasan kampung tersebut. Ada satu simpang di sebelah kiri. Lemak dia mudah saja. Anda akan nampak satu rumah hijau. Rumah hijau di sebelah kiri tu, terus anda masuk dan anda akan nampak satu dewan orang ramai kampung Sungai Cincin, Cenderiang, Perak. Dan jalan tu jalan off-road. So slow-slow lah, semua jenis kenderaan sesuai. Dan akhir sekali anda akan jumpa jalan ni. Ni jalan masuk ni lah. Okey, jalan masuk sini. So slow-slow, ada batu-batu macam ni. Alright, bila dah sampai jalan ni, teruslah. Inilah jalan masuk dia. Dia tak ada lagi pintu gerbang apa semua. Mungkin akan buatlah sikit masa nanti. So anda akan nampaklah parking kereta kat sini. Jom kita tengok parking kereta dulu. Lepas tu baru saya akan kongsikan dengan anda tapak-tapak dekat Draco Nature Camp. Menarik. Jom, let's go. Alright guys, inilah kawasan parking dia. So bila anda sampai di sini, anda dah booking, better anda contact CEO dulu lah untuk datang. Mungkin nanti ada CEO yang lain akan datang bantulah. Dan kat sini parking dia, parking agak luas lah. Sini boleh parking. Sini dikatakan akan buat RTT punya camp tapak lah. Okey, tapi setakat ni boleh parking dululah semua jenis kenderaan. Sini, lepas tu sebelah sana pun ada parking lagi. So kita kena parking ikut orang kata ikut arahan lah, arahan CEO. Nanti dia tahulah cara nak susun kereta tu. Janji tak halang lalu lintas. Okey, sini parking dia agak luas juga. Ini kawasan dia punya entrance lah. Kawasan entrance, kita boleh drop barang kita ataupun nak angkat-angkat barang bermula di sinilah. Sebab campsite ni tak boleh parking berdekatan dengan tapak. Jadi kita kena, orang kata guna troli yang disediakan. Macam ni troli-troli ni. Okey, kita guna troli ataupun ada wagon sendiri pun boleh lah. Lepas tu kena mengangkut lah. Kalau barang banyak tu rasanya dalam 5-6 kali ulang alik jugalah. Kalau kita rasa kita camper tegar, boleh. Tak jadi masalah. So kena pelan-pelan lah, relax nak set up apa semua. Alright guys, dah masuk ke dalam ni. Mungkin sini dia nak buat satu pintu gerbang lah nanti cantik. Cuma campsite ni sebenarnya dia tak sepenuhnya siap. Dia masih lagi dalam pembikinan tapak-tapak. Lepas tu dari segi landscape. Tapi setakat ini memang boleh bercamping lah. Memang selesa lah nak bercamping. Inilah wheelbarrow yang saya katakan. Ini memang dia dah sedia kat sini lah. Ni. Kalau kita nak angkat barang apa semua, kita boleh pakai ni. Kalau kita tak bawa wagon lah. Kalau kita bawa wagon, so pakai wagon kita lah. So bagi saya, tak payahlah bawa wagon.
pakai troli ni, jimat kita punya space kereta kan. Jadi pakai yang sedia ada. Memang banyak kat sini, memang mencukupi lah. Kita boleh guna terus ambil sahaja. Dekat situ ada tong sampah yang disediakan. So barang-barang apa semua, sisa-sisa makanan boleh buang di situ lah. Jangan buang merata. Alright. Sebelah kiri ni ada toilet. Ada 4 pintu saja setakat ni toilet dia. Alright. 4 pintu. Dalam yang selesa lah. Ada toilet yang sekali dengan mandi apa semua lah. Okay, jom kita masuk tengok toilet ni. Sebelum masuk, slipper pastikan buka lah. Kena pakai slipper dia, takut slipper kita kotor. So kita pakai slipper yang disediakan. Dekat sini tempat ambil air semayang. So kita masuk, ini nombor 4 ni, dia bilik mandi lah. Okay. Alright. So dia ada shower lah kat sini. Okay. Ini just untuk mandi sahaja. Air pun padu lah. Air tangki, bukan air sungai. Alright. So ini untuk bilik air lah. Nombor 3. Ini tandas untuk duduk. Alright. So ada 2 lagi. Itu ada orang. Jadi dia ada cangkung juga satu. Nombor 1 tu tandas cangkung. Yang nombor 2 duduk. So ada 4 pintu setakat ini. Akan ada tambah lagi dekat bawah tu. Lepas ni kita boleh tengok. Lepas tu surau dan juga kedai runcit ada di sebelah kanan. Sini lah. Ini surau. Ini kedai runcit. Assalamualaikum. Okey. Ini boleh beli barang apa semua lah. Alright. Macam-macam ada. Gula, air, keropok, ubat gigi, berus gigi, susu, kicap, apa lagi? Barang-barang basah ada, barang-barang kering pun ada. Air pun ada juga. So sini surau. Kita boleh lah semayang berjemaah kan, nak solat apa semua, tak jadi masalah. Dan satu yang paling specialnya ada ni. Tempat kita lekat kita punya stiker. Dah berapa banyak? Oh, stiker saya ada satu, stiker yang lama. Banyak stiker kat sini. Alright. Stiker saya yang lama dulu, first edition. Saya pun last datang sini dulu, saya pernah buat review masa tahun 2022. Ini review saya yang kali kedua. Saya nak tengok penambahbaikan apa yang orang kata yang terbaru lah, dia orang dah upgrade. Kat sini pun boleh lekat jugalah kat sini ni. Tapi lekat ni nanti takut terkeluar. Okey guys, inilah orang kata dia punya mercu tanda simbolik, apa lagi ya. Tempat yang selalu orang buat OOTD, ambil video, orang share. Sebab dia ada rambu-rambu ni. Ini ni yang lain macam sikit ni, masuk ni. Kita macam masuk ke alam lain bila masuk ke dalam ni. Memang best. Ini selalu orang buat video lah kat sini. Dia punya landscape memang lain macam sikit lah dekat sini. Memang menarik. Dan bagi kamper-kamper selesa, kita nak tengok apa yang menarik, tapak dia macam mana, apa fasiliti yang disediakan, lepas tu apa yang best lah dekat sini. Saya nak kongsikan dah. Kita round satu campsite. Let's go. Masuk-masuk je, tapak yang utama adalah tapak bukan nombor 1, bukan nombor 2, tapi nombor 16 guys. Jom, mari kita naik sama-sama kita tengok. Ini tapak nombor 16. Ini tapak yang utama lah, depan sekali. Boleh lah kemah saiz M muat dekat sini. Ini pun tapak baru juga ni. Dan sebelah dia barulah tapak nombor 1. Tadi tapak 16, ni tapak nombor 1 guys. Kita turun tangga. Tapak dia luas juga. Kemah saiz L lah muat, tapi dia kurang space lah dekat sini. So dia memang berhadapan sungai kat sana. Saya nak tunjuk lebih-lebih pun ada orang, jadi kita tunjuk sekali jalan. So anda boleh dapat gambaran lah tapak dia macam mana. Alright, belakang adalah tapak nombor 2. Alright, ini tapak nombor 2. Ini pun luas jugalah, saiz L. Lepas tu kita boleh buat common area dan sebagainya. Dan yang paling special juga guys, saya nak bagi tahu, dekat setiap tapak dia ada penyidai. Tempat kita sidai baju. Saja kita tunjuk. Memang setiap tapak ada, lepas tu dia ada macam hemok. Itu memang special. Setiap tapak dah ada. Jadi kalau anda camping kat sini, tak perlu bawa kita punya tempat sidai baju dan sebagainya lah. Jadi memang dah ada siap. Mari sini. Ini tapak 2 special. Tapak 2 ni dia ada bertingkat. Sini atas. Okey, kat sini bawah. Sini kita boleh buat common area. Sini memang ni kita kira sewa sekali lah ni. Kira bayar sekali dapat 2 tapak lah. Inilah penyidai lah. Sidai baju. Dan juga hemok. Hemok. Alright, hemok yang instant. So boleh kita relax-relax lah. Tak perlulah bawa hemok gantung kat pokok kan. So memang dah ada siap. Sebelah dia tapak nombor 3. Ini kosong, tak ada orang lagi ni. Dia yang best dia. Jom saya belanja view. Mari ni.
View dia yang paling simbolik lagi satu dekat Draco ni, dia ada satu buaian kat bawah tu. Nampak buaian tu? Itu buaian tu saya rasa ramai dah orang buat OOTD semua. Boleh duduk kat buaian tu. Lepas tu air sungai dia rasa memang best lah. Boleh mandi. Air dia tak dalam, memang sesuai sangat untuk anak-anak nak mandi. Orang dewasa mandi, kita boleh berendam-rendam. Boleh menyejukkan badan. So kita nak tengok tapak seterusnya guys. Jom. Seterusnya kita pergi tapak nombor 4. Tapak 4 dia ada special juga. Sini ada signboard ataupun papan tanda lah. Draco Nature Camp. Ambil gambar apa semua kan. So jalan masuk dah mudah saja. Masuk ke sini. Ini tapak nombor 4. Saya duduk tapak ni lah masa saya camping. Tapak ni memang best. Depan ada view. Jom kita masuk ke sini. Wah, nak apa lagi? Tapak depan-depan macam ni. Ada sungai. Mandi ya. Tengok view, pacak, kamera, view depan macam ni. Menarik kan? So dia macam jacuzzi guys dekat sini. Ni bawah ni. Bawah. Dia macam satu kolam tu. Formation batu, struktur batu, dia membuatkan kita nampak lebih tenang, lebih menarik, hijau-hijau. Itu yang best. Air pula jernih lah. Tak payah kata lah. Memang syok. Tu nampak buaian yang saya bagi tahu tadi tu. Walaupun sungai dia tak luas, tapi boleh mandilah. Memang dapat satu view pemandangan yang menarik lah. Alright, jom kita pergi ke tapak seterusnya guys. Kesian kameraman. Okey, saya berada di tapak nombor 4. Macam saya kata tadi, penyedia baju pun ada, hammock pun ada untuk setiap tapak. Siapa yang tak ada tu, boleh minta kat CEO. Okey. Lepas tu kita ke sebelah ni tapak nombor 6. Kenapa lepas 4, 6? Sebab 5 berada di tempat lain. Nanti saya akan tunjuk. Kena tengok video saya ni sampai habis. Nanti saya tunjuk tapak nombor 5 yang special juga. Tu dia selang 4, 6. Jadi kita pergi tapak 6. Ini tapak 6 lah. Saya nak masuk pun tak boleh lah, ada orang kan. So tapak 6 dia memang luas lah. Memang luas dan boleh kita buat common area, kemah yang besar pun boleh. Lepas tu pemandangan dia memang tip top lah. Inilah tapak yang paling top sekali. Tapak nombor 6. Memang best lah tengok. Sebab apa dia mahal tapak ni. Mahal dari segi, bukan dari segi bayaran, mahal dari segi view dan sebagainya lah. Sebab apa tapak ni menjadi rebutan. Nampak view dia, pemandangan dia. Memang menarik. Memang kita boleh menghadap sungai. Walaupun sungai dia bukanlah orang kata tinggi. Orang nak macam ni lah. Hijau, lepas tu pokok-pokok kan. Betul tak? Nak apa lagi? Kita menghadap sini tak? Alright. View memang cantik. Memang ini tapak nombor 6 paling orang kata top lah. Jom kita pergi tapak sebelah. Nombor 7, 8, 9, 10 dan sebagainya. Okay bang, ni bagi stiker. Ni orang kita kenal kat ni, kita kenal kat ni. Terima kasih bang. Ini Kirin Outdoor. Okey, sekejap dia bagi stiker. Sekejap saya cerita. Okey, ini Kirin Outdoor. Ini saya pun selalu tengok dekat YouTube dia. Saya pun selalu tengok. Ini kalau korang tak komen je. Selalu tengok video bang. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ini boleh subscribe channel dia, Kirin Outdoor. Subscribe, like, share, komen, bagi naik. Alright. Ini pun banyak share pasal camping, pasal review campsite apa semua lah. Okay. Saya pun banyak daripada abang ni belajar. Saya pun belajar dengan abang. Okey bang, terima kasih banyak bang. Kita jumpa lagi bang. Bang. Untuk di setiap tapak mesti orang tanya ada plug point tak? Ada plug point tak? Saya selalu mendapat soalan macam tu. Memang dekat setiap tapak di Draco ni ada plug point, tapi dia macam dekat sini lah. Satu dekat sini, lepas tu kita CEO akan bagi wire, akan tarik ke setiap tapak. So wire pun tak payah bawa. Kalau nak bawa pun boleh lah, tapi rasa standby dalam 5 meter, 10 meter. Tapi saya rasa memang wire ni memang cukup panjang lah untuk anda nak dapat power supply kan. So ada plug point lah. Memang setiap tapak ada plug point. Dan saya nak kongsi juga, untuk malam-malam tak perlu risau. Memang ada lampu. Dia punya landscape ni, jalan nak ke toilet ada lampu lah. Cuma kita kena berjalan sikit naik ke atas ke toilet. So malam memang campsite ni cerah. Dan cerah dia pun bukan cerah sangat. Cerah orang kata dapat vibe malam okey lah. Untuk tapak 3, 4, 6, 7 boleh guna sinki ni yang berdekatan. Dan ada lagi tapak-tapak dekat sana tu boleh guna. Yang mana yang berdekatan memang boleh guna sinki. Sinki pun ada sabun, air pun okey. Alright, cuma satu diingatkan, dia dah bagi
amaran lah. Dilarang buang sisa makanan dalam saluran. So kita kena jaga kebersihan kita jugalah. So mudah untuk kita nak basuh-basuh. Abang tu nak basuh pinggan. Silakan bang. Boleh. Okey guys, jom kita nasib. Kita pergi ke tapak nombor 7. Ni laluan. Saya hampir tersadung. Ni laluan longkang ni. Kalau kata air bertakung ke apa, dia lalu kat sini lah. So jangan risau lah, setiap tapak memang tak ada air bertakung lah. Kita pergi tapak nombor 7. Mai. Okey, jom saya tunjuk tapak nombor 7. Tapak nombor 7 keluasan dia macam ni lah. Dia ada batu-batu. Lepas tu kemah, memang kemah saiz L pun muat. Boleh buat common area. Ini pun vibe sempoi jugalah sebab dia berhadapan dengan sungai. Nampak abang ni pun lepak sini. Dia lagi satu simbolik dia dekat Draco ni, dia ada buayan tu. Kita tengok buayan kat situ. Mai. Ni Draco punya buayan. Sini. Sini selalu orang ambil gambar, ambil video, macam-macam lah orang kata kan. Tempat simbolik. Dia banyak lah tempat-tempat menarik yang kita boleh buat video, ambil gambar dan sebagainya. Ini semua berhadapan dengan sungai lah. Start pada 6, 7, 8, 9, 10 semua berhadapan sungai. Alright. Jom kita tengok sebelah dia. Tapak nombor 8. Okey. Terima kasih ya. Alright. Jom. Tapak nombor 8. Okey, saiz dia macam ni. So dapatlah sedikit gambaran kemah apa yang sesuai. Janganlah tanya saya banyak-banyak kemah apa boleh duduk. Ini saya bagi gambaran. Nampak saiz dia. So masih ada lagi common area. Lepas tu tapak pun just nice lah. Cuma dia rapat lah sikit dengan nombor 7. Tak apa kan. Kalau datang grouping okey lah. Alright. Jom kita bagi stiker kat abang ni dulu. Abang bagi stiker. Alright. Terima kasih. Okay. Kita pergi tapak seterusnya. Yang specialnya dia kadang-kadang dia ada ni meja untuk lepak-lepak. Alright. So sebelah 9. Okay. So tapak dia macam ni. Batu-batu. Lepas tu dia guna tanah macam ni lah. Tanah ni untuk pack rasanya 30 cm, 25 hingga 35 cm sesuai lah. Dia lembut di dalam. Atas kita nampak keras tapi lembut, still boleh pacak lagi lah. So ni keluasan dia macam ni. Nanti kita tengok. Alright, 9 dan 10. Kita pergi ke 10. Ni saya berada di tapak nombor 9. Alright, di sebelah ni tapak nombor 10. Alright, plug point macam saya kata tadi, tengok dia boleh tarik lah wire kat sini kan. Dia ada kat tiang tu plug point sini. Wire memang dah siap dah. So tak perlulah bawa wire untuk nak tarik plug point. Alright. Buat video juga ke apa? Tidur okey, nanti saya follow. Rumah yang buat. Nanti saya follow. Okey bang, terima kasih bang. Alright. 6 beranak guys. Follow dekat TikTok. Alright. Jom. Tapak nombor 11. Okey, ni tapak nombor 11. Panjang. View dia sungai juga depan tu. Okey, sama. Alright. Okey guys, ni tapak nombor 11. Jom kita pergi tengok depan. Dia view dia sungai juga. Ni view sungai juga. Memang boleh mandi. Ni memang private pool lah. Kita sahaja mandi kat sini. Kalau nak mandi kat sini boleh, mandi kat belakang sana boleh. Dia memang banyak spot-spot yang menarik lah. So tenang, relax. Alright, sebelah dia tapak nombor 12. Alright. Okey. Saya kenal. Terima kasih. Alright. So boleh dapat gambaran lah kat sini. Tapak dia nampak nombor 12 berdekatan dengan sinki. Tak perlu risaulah, sabun melambak kat sini. Sinki pun bersih. Sama-sama lah kita menjaga kebersihan dekat campsite ni. So seperti mana yang saya cerita tadi, ampaian pun ada, tempat sidai baju, hammock pun ada. So memang privacy kat sini. Cuma ini adalah tapak yang agak paling jauh sekali lah. Tapak nombor 12 ni kira antara jauh nak mengangkat barang. So terpulang pada anda. Nak camping boleh ya. Ini 13. Luas juga. 13 ni memang luas. Kemah unta dan juga ada dom shelter. Oh, ni batu paling besar ni kat sini. Ini background dia batu belakang. Mantap. Okay guys, daripada bawah tadi kita kena naik semula ke tapak-tapak seterusnya. Okay, bila kita naik ke sini kita nampak tapak 14. Tapak 14 ni boleh 2 kemah pasang. Nampak? 2 kemah pasang, memang luas lah kat sini. Semua ada. Alright, dia tinggi lah.
So kalau datang camping beramai-ramai, 2 family, ada boleh camping dekat sini. So kita bagi stiker dulu. Souvenir sikit. Okay, bang, stiker bang. Alright. Okay. Okay. Okay guys, tadi tapak nombor 14. So kita pergi tapak ni, masih lagi dalam proses pembinaan. Ini tapak dijangka tapak nombor berapa bang ni? 17. Ini tapak 17, masih lagi tengah tambun tanah dan sebagainya lah. Ini tapak yang rasa paling tinggi sekali lah dekat sini. Nanti siapa yang duduk kat sini boleh nampak lah daripada nampak keseluruhan campsite. Dia kira geng peninjau lah. Dia nampak orang pun akan nampak dia juga. Okay, ini mungkin dalam berapa tempoh lagi nak siap abang ni? Dalam 3-4 hari lagi. Nah ini di tengah tambun-tambun tanah lah. Nanti dia akan masuk batu. Lepas tu dah tersedia tu. Mungkin tapak ni boleh juga kita nak pacak. Mungkin juga kalau kita buat kemik dekat sini kan, ini boleh duduk tempat admin ataupun urus dia. Dan ataupun boleh jadi common area yang luas lah. Tempat orang kita berkumpul lah. Okey, itu kalau kita buat kemik lah. Kalau tak buat kemik, boleh lah camping kat sini. Memang tapak ni antara paling tinggi sekali lah dekat dalam campsite ni. So, jom kita pergi tapak seterusnya. Walaupun nombor dia tak teratur sangat, susunan dia tu, tapi still rasa kita boleh faham lagi lah kedudukan dia tu. Jom kita pergi ke tapak sebelah sini, tapak nombor 15. Let's go. Ini tapak ni pun besar juga. Ini pintu masuk dia special, ada pintu masuk khas tu. Nampak dengan rambu-rambu, dengan pokok-pokok semua. Kena mengelak macam tu kan. Alright. Ni salah satu orang kata vibe yang best lah. Ni 2 kemah boleh muat kat sini. Vico dengan orang kata Vico 2 biji pun lepas lah. Size L. Dengan common area. Lepas tu dia ada pula yang specialnya ada campfire, fire pit ataupun untuk barbecue. Kalau kita buat campfire boleh lah kat sini. Duduk, pasang projektor kan depan. Nak apa lagi? Memang ada buat contoh yang terbaik ni untuk dalam video ni kan. Ada projektor, tengok TV ramai-ramai depan ni. Tak ganggu orang lain. Jangan buka kuat-kuat ya. Buka kuat-kuat, satu campsite boleh dengar. Alright, kat sini juga dia ada sinki sendiri. Lepas tu dia ada barbecue pit sendiri. Dia ada tong sampah sendiri ke? Bukan, orang punya. Ini sinki. Siap dengan sabun lah. Lepas tu dengan barbecue pit ni lah. Kalau kita nak bakar-bakar apa semua, kita tak perlulah bawa tempat barbecue. So tapak 15 ni dia special, siap ada campfire punya tempat. Lepas tu barbecue pit, ada sinki. Lepas tu plug point pun ada, ampayan pun ada, hammock pun ada. Kalau kita nak duduk 2 kemah pun boleh, 2 family pun boleh kat sini. Kalau kita booking tapak 15 ni, better share lah 2 orang. Okey lah. So apa lagi saya nak kongsikan dengan anda? Bawah ni kan, Alang dah tengok bawah ni. Jom kita pergi ikut mana. Seperti mana yang saya cerita tadi di awal video saya, di manakah tapak nombor 5? Di sinilah tapak nombor 5. Dia tersembunyi, dia tak ikut susunan. Tadi lepas 4 dia turun 6. Tapi inilah tapak nombor 5-nya. Dia ada ampayan kat sini, tempat sedia baju ke apa. Okey, lepas tu dia ada tempat duduk kursi khas kat sini. Sebelah pagar lah, dia memang sebelah border dengan pagar lah. So boleh lepak-lepak kat sini malam-malam. Cuma memang tak ada lampu lah kawasan ni. Kita kena buat lampu sendiri lah. Alright. Lepas tu dia ada kat sinki sendiri. Okey. Lepas tu dia ada juga barbecue pit kat sini. Tempat bakar-bakar. So tapak nombor 5 ni pun agak luas juga. Asalnya 2 kemah yang saiz M ataupun boleh lah pandai-pandai susun. Kalau anda rasa nak pacak 2 family kat sini pun boleh. 1 family memang agak luas lah. Memang luas sangat lah. Mungkin kalau 2 family agak crowded sikit lah kan. So boleh pilih 15, 5. Boleh lah nampak. Tadi saya dah share dengan anda semua. Tapak nombor 1 sampai nombor 17. 17 baru nak siap lah. 16. 1 hingga 16 boleh dapat lah gambaran keluasan dia macam mana. So boleh tengok susunan tapak, dapatkan satu map ataupun layout daripada CO, nanti boleh pilih lah. Cuma di sini saya ulang balik, tapak nombor 5, tapak nombor 15 yang tadi tu, tapak nombor 14, dia bukan berhadapan dengan sungai. Jadi dia view dia belakang-belakang ni, kita boleh dengar lah bunyi kicauan-kicauan, suara-suara alam kat sini. Dan bawah sini adalah toilet baru nak siap lah. Tapi saya tak pasti berapa lama lagi boleh siap. Sebenarnya senang lah sikit. Orang yang tapak bawah-bawah sana tu bolehlah guna toilet ni. Tak perlulah naik sampai ke atas. Jadi tak jauh lah untuk masa-masa akan datang. Sebab video ni direkod pada 8 November. Jadi mungkin tarikh ni tak siap lagi. Kalau anda tengok video ni di masa-masa akan datang, toilet ni nanti dah siap.
Okey, ini adalah satu inisiatif ataupun satu fasiliti yang memberi keselesaan kepada anda untuk nak bercamping dekat sini guys. Okey, jom, apa lagi saya nak kongsi dengan anda. Dari segi landscape memang TikTok lah, korang boleh nampak lah kat sini, anda semua boleh nampak lah landscape dia. Pokok markisa, vibe dia, suasana dia kan. Macam sekarang ni dalam pukul 3 petang dia relax lah. Kalau bukan musim hujan memang macam ni lah. Dia ada tapak yang panas, ada tapak yang redup sebab dia pokok dia ada kat kawasan terbuka. Macam ni panas sikit lah. Okay? Tapi bila main petang okey, tak jadi masalah. Okay guys, jom. Saya nak tunjuk satu mini waterfall. Tapak semua saya dah tunjuk, tapi tempat yang paling special dekat campsite ni, banyaklah tempat special dekat sini. Ada mini waterfall. Let's go. Jom. Sempoi punya kat situ. Ni signboard dia mini waterfall. Ke sana. Kita kena keluar daripada campsite tu, tapi masih lagi kawasan yang sama lah. Kita boleh mandi kat sana, mini waterfall. Let's go, jom saya tunjuk. Jangan skip lagi video ni, tengok sampai habis. Dah datang ke Draco ni, kena cuba mandi dekat sini. Memang menarik. Sini saya boleh katakan best. Menarik. Sebab apa? Sebab air dia memang sejuk lah, memang best lah. Okay. Alright. Laluan dia pun tak perlu hiking apa semua. Kita just jalan macam ni, cuma ada batu-batu sahaja. Hati-hatilah bawa anak-anak dan sebagainya. Okay. View dia memang menarik. Kalau datang time cerah, cahaya matahari yang orang kata cerah lah kawasan ni, memang dapat satu view yang best lah, vibe yang best. Alright, kita jalan sini. Saksikanlah. Menarik tak menarik? Tu. Ibarat macam satu lukisan. Ambil gambar, mandi, terjun. Terjun tak boleh. Sebab dia sebenarnya tak dalam pun, parah-parah dada. Dan kita boleh duduk dekat air tu. Air pukul kepala, pukul badan tu. Memang best lah. Dapat refresh. Ni mini waterfall. So kawasan ni luas lah. Boleh mandi. Cuma sini kawasan batu-batu lah. Okay, nak apa lagi? Datanglah ke Draco. Okay guys, asalnya saya dah cover dah keseluruhan. Batu. Okay guys, sebenarnya saya dah cover dah keseluruhan campsite ni. Anda pun kalau tengok daripada video saya daripada awal tadi sampai sekarang ni, saya dah dapat sedikit gambaran lah tentang campsite ni, Draco Nature Camp. Campsite ni memang padu, memang famous, memang orang kata popular lah dekat Malaysia ni. Antara campsite yang terawal yang ditubuhkan. So that's why lah dia memang antara campsite yang terbaik dan juga menjadi orang kata minat untuk orang datang camping. So kepada anda yang camper-camper tu, kena merasai camping kat sini. Yang mana yang pernah datang tu, saya pasti memang ramai dah yang repeat. Ada yang datang hampir 10 kali pun ada dekat campsite ni. Cuma sekarang ni memang dia tengah tambah baik dan dia akan bagi elok lagi, memberi lebih keselesaan kepada anda semua. Landscape dia pun memang tip-top lah. So bila dah datang sini, jangan risau. Dari segi line telefon, memang coverage okey. Orang kata nak buat live ke, nak buat apa ke, nak buat kerja apa semua pun boleh lah, tak jadi masalah. Telefon memang okey. Dari segi keselamatan pun ini private campsite, so kita tak perlu risau, memang ada orang menjaga dekat sini. Dan kemudahan yang seperti mana saya tunjuk tadi tu, ada sinki, toilet, lampu, lepas tu apa lagi, plug point memang ada. Tak perlu risau lah dari segi keselamatan, tak bahaya untuk anak-anak nak mandi dan lain-lain. So kepada anda yang nak datang sini, saya share nombor kontaknya kat bawah ni. Boleh terus roger. Dia juga boleh booking melalui SKB dan tanyalah CEO dan kata boleh dapat sedikit penerangan ringkas daripada CEO. Sampai sini saja perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum. Salam dari Draco Nature Camp. Baik, Mio ni.